Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asfar Shazri bin Muhammad Farid melaporkan dari Sekolah Menengah King Edward VII. Sebuah majlis yang dinanti-nantikan oleh para lepasan SPM telah diadakan pada hari ini, iaitu Majlis Penyampaian Keputusan SPM tahun 2025. Majlis yang penting ini diserikan lagi oleh kehadiran pengetua, barisan pentadbir, ibu bapa serta bekas para pelajar King Edward VII. Maknanya anak tuan duduk dalam beg yang paling subur. Masa tu? No. Hello, perkenalkan nama siapa? Nama saya Sean Ezekiel. Saya dari kelas 5 STEM A. 5 step A tahun lepas lah. Ya, betul. Rizal SPM? Rizal SPM 9A 1C+. Ya. Wah, congrats ah. 9A1. Apa perasaan bila dapat tahu result ni pagi tadi? Perasaan saya bila dapat result, lega. Memang lega. Lepas tu memang gembira lah. Memang semua usaha saya dah berbaloi. Ya. Memang bertahun-tahun prepare lah untuk ni. Ya, betul-betul. Assalamualaikum, selamat sejahtera puan dengan abang. Boleh tak perkenalkan diri siapa? Saya Azmil Nazif bin Muhammad Azno. Tahun lepas kelas apa? Saya 5 STMC. First MC, okay. Keputusan SPM macam mana? Alhamdulillah semua A. Alhamdulillah semua A. Tahniah. Ya. Boleh tak kalau ada tips lah, boleh tak kongsikan kepada kami tips-tips tu semua macam apa? Tips dia jangan mula lambat. Lepas tu kena rajin lah, push sikit je. Sebab saya pun kawan-kawan dengan budak kelas belakang kau. Tapi insyaAllah tak ada masalah. Saya kan diri sini ada inisiatif nak berubah. Itu je. Dia penting lebih diri sendiri lah kan. Dia kawan dengan siapa boleh kawan lah. Apa perasaan bila dapat tahu keputusan? Terkejut tak percaya. Terkejut tak percaya. Majlis ini telah berjaya menjadi detik permulaan bagi mereka para lepasan SPM untuk masuk kepada fasa seterusnya dalam hidup mereka, iaitu fasa pekerjaan. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Asfar Shazri bin Muhammad Farid, melaporkan dari SMK King Edward VII. Sekian, terima kasih.